ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para alim ulama tempatan, seterusnya ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita telah berjaya berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan dapat meneruskan ibadah kita di bulan ini sampai penuh. Kerana di bulan Ramadan ni paling komannya Allah bagi 3 kelebihan. Di awal-awalnya Allah bagi rahmat. Awaluhu rahmatun. Sampai tanda rahmat Allah nak katakan. Kita tengok penuh. Nak gambar mana orang tanda. Wa usatuhu maghfiratun. Dan pertengahannya Allah bagi keampunan. Mula-mula Allah datangkan rahmat. Malam yang kedua Allah bagikan keampunan. Kerana kita ni sampai tak berdosa angkat tangan. Berdosa belaka. Yang cakap ni lagi banyak dosanya. Jadi Allah datangkan keampunan. Yang ketiga, malam ni masuk itu, wa akhiruhu itqum minan nar. Dan di akhirnya Allah bagi kelepasan daripada api neraka. Sampai sana. Itu baru 3 aja. Terlalu banyak. Fadilat-fadilat di bulan Ramadan ni. Ya, tuan-tuan dan perempuan, di bulan Ramadan ni jangan buat dosa dah. Buat apa saja, semua mendatangkan pahala. Tidur pun dapat pahala. Apa kata Nabi? Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Wa shamtuhu tasbihun. Dan diam itu seperti orang bertasbih. Orang menyebut subhanallah, subhanallah. Padahal dia diam saja. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Kita buat benda sunat, Allah bagi pahala wajib. Kita buat benda yang wajib, Allah gandakan pahala yang sebanyak 70 kali ganda. Sebab dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, apa kata Allah? Kullu hasanatin bi'ishrin amsalihah ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba aku, itulah hambanya. Akan aku balas paling komatnya 10 kali ganda. Boleh mencecah kepada 700 kali ganda.
ila sab'ami'ati dhifin. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Illa siyam itu bukan bulan Ramadan. Illa siyam melainkan Ramadan, melainkan bulan puasa. Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu aku punya. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang menentukan berapa banyak ganjaran aku nak bagi mereka yang berpuasa. Jadi kita kena betul-betul hayati Ramadan ni, sehinggalah di akhirnya nanti mudah-mudahan dengan itu. Yang tadi hadis tadi apa? Yang pertama dapat rahmat. Siapa tak nak rahmat angkat tangan? Buat apa rahmat? Nak melayakkan masuk syurga. Tuan-tuan dan perempuan, kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat Allah. If you don't have rahmat, never dream of entering paradise. Kita hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah bagi keampunan. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sampai tanda tangan. Atau ada orang tak berdosa. Saya nak tengok mana rupa orang yang tak berdosa ni. Berlambat-lambat dosa kita ni. Dosa bersuah, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa sedar, dosa tak sedar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Berapa? 10. Bukan 10 dosa tau, 10 jenis dosa. Allah ampunkan semuanya. Ini Allah janji ni. Malaikat pun janji. Nabi pun janji juga. Untuk diampunkan segala dosa kita di bulan Ramadan ini. Syarat dia beriman dan mengira-ngira pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah lepaskan daripada api neraka. Neraka ada 7, tuan-tuan dan puan. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lawa. Mana nak tuan-tuan dan puan-puan? 7 neraka nak yang mana? Pilihlah. Yang pertama Jahannam. Bukan Jahannam ya, Jahannam. Orang Melayu selalu Jahannam aja, Jahannam je. Bukan Jahannam tu, Jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Yang kedua Jahim. Jahim ni selalu kita sebut. Tu Imam selalu baca. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin. Itu Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Saqar ni untuk orang tak sembahyang. Dia akan masuk neraka namanya Saqar. Orang dari yang dalam Saqar tu ditanya oleh malaikat, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu itu bukan mati. Qalu itu berkata mereka itu, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang yang tak sembahyang. So akan dimasukkan dalam neraka bersama bernama Saqar. Sebenar. Yang ketiga, yang keempat namanya Sa'ir. Sebut betul-betul Sa'ir, bukan syair ya. Syair berlaku. Ini Sa'ir. Untuk mereka-mereka yang menerima kitab amalan dia daripada tangan, dari belakangnya. Bukan daripada tangan mana? Dari belakang dia. Cucuk dada tu tembus ikut belakang, ambil kitab amal tu daripada belakang. Dia akan dimasukkan dalam neraka bernama Sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitab dia dari belakangnya,
maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan neraka yang bernama sa'ir. Sama tak? Itu yang keempat. Yang kelima namanya khutamah. Kalla la yunbazanna fil khutamah. Bahkan dia akan dimasukkan satu neraka namanya khutamah. Yang kelima, yang keenam namanya hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, dia maknya hawiyah tu menjadi mak dia. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya kurang, ringan dia pahalanya, dosanya berat, banyak benar dosanya, maka dia beremakkan hawiyah. Dapat beremakkan hawiyah. Siapa nak angkat tangan? Maknya tu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun hamiyah. Api neraka yang bersangatan nyalanya. Itu nombor 6 ya. Beremakkan hawiyah. Yang ketujuh namanya lazah. Lam, za, ya tak ada titik. Kalla innaha lazah. Itu 7 neraka. Dan mereka yang betul-betul puasa, beriman dan mengira-ngira pahalanya, dia akan lepas daripada neraka yang 7 ni. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu malam yang kita tunggu ramai-ramai. Malam bentuk iman dah baca dah. Apa malam yang kita nak tunggu? Lailatul Qadar. Sebut betul-betul. Jangan malam Lailatul Qadar tak betul. Nak sebut Lailatul Qadar. Satu malam aja. Ada orang sebut malam Lailatul Qadar. Dalam kitab mana tu Lailatul malam Lailatul Qadar. Tak betul tu. Yang sebenarnya satu malam aja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua orang nakkan malam qadar ni. Cuma bila dia berlaku itu kita tak tahu. Kerana di antara benda yang menjadi rahsia Allah Ta'ala ialah malam qadar. Itu tak tahu. Ulama-ulama boleh teka aja. Nabi pun tak khabar. Boleh teka aja berdasarkan dengan perlakuan Nabi itu. Nabi bila malam terakhir di Ramadan tak pernah dia tidur seorang di rumah ni. Dia masih mengiktikaf. Kerana mengharapkan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tak pernah tidur seorang. Sedangkan Nabi itu 9 orang isterinya tau. Yang bersama dengan dia lah. Isterinya semua ada 11. 9 bersama-sama dengan dia. Tapi bila 10 malam terakhir, tak pernah dia tidur di rumah bersama dengan isteri-isterinya. Sentiasa saja dia iktikaf di masjid. Kerana mudah-mudahan bertembung dengan Lailatul Qadar. Bertembung dengan Lailatul Qadar. Satu malam yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Bila berlaku kita tak tahu. Kita boleh teka-teka. Ada yang mengatakan malam 27 Ramadan. Ada yang mengatakan malam ganjil-ganjil. Ada yang mengatakan malam yang 10 malam yang terakhir. Dan yang ganjil-ganjil pula tu. Dan ada yang membuat andaian. Kalau puasa hari Ahad, malam ini Lailatul Qadar dan sebagainya. Kita hanya boleh teka. Hakikatnya Allah saja yang tahu bila berlaku Lailatul Qadar. Allah hanya yang tahu. 10 perkara yang hanya Allah hanya yang tahu. Yang lain siapa tak tahu. Yang pertama Lailatul Qadar. Allah hanya yang tahu. Kita boleh teka malam ini berdasarkan hidup Nabi itu. Waktu akhirnya baginda tak pernah berada di rumah dia. Hanya Allah yang tahu. Yang pertama. Yang kedua,
Allah redha dengan mereka-mereka yang taat padanya. Keredaan Allah itu kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu ya. Kalau sekali lepas sembahyang luruh RM500 itu boleh tahu kita. Lepas zikir tu drone rumah umpamanya. Satu kencang. Tahu kita, ini tak tahu. Kadang-kadang ada juga orang rajin sembahyang tapi apa kerana susah hidupnya. Itu semua ketentuan dari Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Orang yang derhaka kepadanya, Allah murka. Tapi kita tak tahu. Allah tak tunjukkan kemurkaan itu kepada kita. Kalau sekali lambat sembahyang, dia cabik telinga sebelah. Tahu kita. Lambat sikit sembahyang, sudah capik kaki sebelah. Tahu kita. Ini dah. Kadang-kadang ada orang tak sembahyang, sihat walafiat hidupnya. Aman damai hidupnya. Bergembira hidupnya. Itu yang ketiga ya. Allah saja yang tahu. Allah tak tunjukkan kemurkaan dia kepada kita. Padahal dia murka tu, orang tak sembahyang tu Allah murka. Tapi dia tak tunjukkan kepada kita. Itu nombor 3. Nombor 4, waktu sembahyang. 5 waktu ni kita tak tahu yang mana satu jadi pilihan Allah Taala. Allah ni kamu apa? Hafizu ala salawatil wusta. Peliharalah kamu 5 waktu sembahyang dengan sembahyang yang pertengahan. Hafizu ala salatil wusta. Kamu peliharalah 5 waktu sembahyang itu dan sembahyang yang pertengahan. Apa saja boleh jadi pertengahan. Isyak kedap nanti pertengahan antara maghrib dan subuh esok. Subuh esok pertengahan antara isyak malam ni dan juga zuhur esok. Zuhur esok pertengahan antara subuh dan asar. Begitulah seterusnya. Kita tak tahu. Itu rahsia Allah lah. 5 jenis sembahyang tu. Yang kelima. 5 saya pun tak dengar. Yang kelima, nama-nama Allah yang jadi keutamaan pada Allah Taala. Nama Allah tu ada 3,000 nama. Semua nama Allah tu ada 3,000 nama. Ya, 1,000 hanya malaikat aja tahu. Nabi-nabi tak tahu, manusia tak tahu, semua tak tahu. Malaikat je yang tahu. 1,000 lagi nama hanya rasul-rasul aja, nabi-nabi aja yang tahu. Orang biasa tak tahu. Sudah 2,000. Semua 3,000 ya. 300 nama ada dalam kitab Taurat. 300 lagi nama ada dalam kitab Injil. 300 lagi nama ada dalam kitab Zabur. Sudah 900. Tadi 1,900 berapa? 2,900. Tinggal berapa? Tinggal 100 lagi aja. 99 nama ada dapat dalam Al-Quran yang kita selalu baca tu. Yang nas'aluka ya man huwallahu allazi. Itu 99 nama. Tinggal berapa? Tinggal berapa nama yang kita tak tahu? 1 saja. Ini rahsia Allah Taala. Nama Allah yang satu tu. Kemudian selain itu yang ke berapa entah? Yang ke-6 ya. Yang ke-6 menjadi rahsia Allah Taala ya takdir. Saya jadi saya, tuan-tuan jadi tuan-tuan, puan-puan jadi puan-puan. Ini semua ketentuan dari Allah Taala. Kita tak tahu. Siapa menentunya Allah tak tahu. Yang ke-7 jodoh. Kita tak tahu. Allah yang tahu. Ada orang sampai padam tak ada jodoh. Ada tak? Leno. Bukan orang tak nak. Ada je alasan tak berkahwin. Yang sebenarnya jodoh tu Allah yang menentukannya. Ada orang ada je jodohnya. Udah tua bangkit apa ada juga orang tak kahwin dengan dia. Ada jodoh tu Allah yang menentukan. Saya ni ada jodoh ke tak? Saya tak tahu. Yang tahu apa? Hanya Allah saja. Saya bukan tak nak. Tapi siapa tak sayur?
Jenuh mencari, tak jumpa-jumpa. Kerana jodoh tu Allah yang menentukannya. Ya? Bukan kehendak kita. Yang ke-8, wali. Wali ni Allah yang menentukannya. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia itu wali. Dia tak tahu bahawa dia itu wali. Syekh Abdul Qadir Jailani dia tak merasakan dia itu wali. Ibrahim Adham bukan dia mengatakan dia wali, tak pernah mengaku diri dia sebagai wali. Itu kita yang mengatakan dia itu sebagai wali. Kenapa? Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya kita mengatakan dia itu jadi wali. Sebab kita kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, Rabi'atul Adawiyah itu wali, lagi apa? Sayyidina Umar itu wali dan sebagainya. Kita yang mengatakan yang sebenarnya rahsia itu Allah hanya yang tahu. Itu yang ke-8. Wali itu Allah hanya yang tahu, yang lain semua tak tahu. Yang ke-9, tarikh kematian individu. Kita tak tahu bila berlaku waktu mati. Siapa tahu angkat tangan? Senang gambar, mana dia orang yang tahu? Yang ke-9, bila time mati, matilah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita kalau boleh nak lari dari mati, cium beria benar, peningnya sikit cari Panadol. Jangan matilah tu. Tapi sudahnya mati juga. Dia tetap akan bertemu dengan kamu. Tapi tarikh yang tak tahu. Ada orang mati muda, ada orang mati tua. Tak ada yang tak mati-mati, tak ada. Mesti mati belaka. Itu tarikh kematian tu. Allah tak khabar pada kita. Tapi dia semua akan mati. Allah dah khabar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang menyamu itu pasti akan merasa mati. Habis mati. Malaikat maut pun akhirnya mati. Padahal dia kojiannya nyabut nyawa orang. Dia pun cabut semua lah. Nyawa manusia dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa malaikat dicabutnya, nyawa nyawa jin dicabutnya, nyawa burung dicabutnya, nyawa pokok dicabutnya. Habis semua cabutnya. Tinggal dia aja. Tinggal dia, malaikat maut tinggal dia seorang aja. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Apa jawabnya? Yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala sajalah, katanya. Lalu Allah tanya balik, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak jawab dia malaikat maut. Kerana dia tahu ini merupakan arahan dari Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Siapa nak arahkan? Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati. Tinggal dia aja. Munkar dah mati, Nakir dah mati. Tinggal dia aja. Allah tak mati-mati kenapa? Kerana Allah dia hidup bukan dengan nyawa. Allah tak memerlukan nyawa. Nyawa itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Dan Allah bagi pada manusia, hiduplah manusia. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Yang betul lah seterusnya. Jadi ini merupakan arahan Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia pun cabutlah nyawa sendiri. Punyalah sakit. Jerit dia tahu. Aduh. Kalau kau tahu macam ni sakitnya sakit mati, tak kusiuk amat kerja nyabut nyawa orang. Tahu? Tak kusiuk amat kerja nyabut nyawa orang. Tahu? Kau punya mendekat mak orang kampung gajah. Maka matilah malaikat maut. Hingga Allah tak mati. Lepas tu baru dihidupkan kembali. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Jadi itu kematian kita tak tahu. Dan last kali yang ke-10 yang dari rahsia Allah ialah tarikh berlakunya hari kiamat. Iaitu tak tahu, siapa yang tak tahu ya.
Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, yang tahu hanya Allah sahaja. Pernah dalam satu hadis yang masyhur, hadis Jibril, dia bertanya kepada Nabi, bila berlaku hari kiamat? Jawab Nabi, orang yang ditanya dan orang yang bertanya dua-dua tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Jadi salah satu daripadanya ialah Lailatul Qadar. Kecil Lailatul Qadar malam satu kan. Lailatul Qadar ni satu malam. Jangan sebut malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar banyaklah, banyak malam. Nak sebut Lailatul Qadar atau malam Qadar boleh. Jangan malam Lailatul Qadar tak boleh. Kalau malam tu banyaklah. Ini semalam aja. Barang siapa bertembung dengan Lailatul Qadar, dia dapat fadilat seolah-olah beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83,3333333333 tahun, tak habis-habis. Perbulan 3 kan? Tapi 83 tahun. Kalau kita tiap-tiap tahun bertemu dengan Lailatul Qadar, bayangkan tahun ini dapat 83 tahun punya pahala. Tahun depan dapat lagi, tahun depan kita dapat lagi, tahun sudah dapat lagi. Banyakkan pahala kita tu. Kerana umat Nabi akhir zaman ni pendek-pendek umurnya. Mana yang dapat pahala 83 tahun? Ya? Kejap mana ada orang umur 83 tahun yang cakapnya bawa ada 83 tahun. Ini dapat pahala 83 tahun yang ibadah. Tapi tak nak kenal. Jadi sentiasalah kita menunggu-nunggu kedatangan Lailatul Qadar. Siapa pergi Mekah di bulan Ramadan, kalau malam 27 tu kita lambat keluar dari rumah, semacam atas jalan namanya, kerana masing-masing nama masjid tu dia keluar dari rumah untuk menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Ya. Itu dia. Dia datang tu. Dia akan datang pada semua orang-orang yang beriman. Tak kira di mana mereka berada. Malam tu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, akan turun malaikat-malaikat itu. Roh tu dengan apa? Roh tu dengan Jibril. Pada malam itu keluar ke sana kemari. Satu dunia ni dia akan mencari mana ada orang beriman. Dia akan tengok, pergi ke tempat Yunus, rupanya Yunus tengah naik buah tali, datang malaikat tu ke depan, apa dia, pada dia. Jumpa pada Cik Mat tengah mancing ikan, datang malaikat tu. Dalam sampan dia datang, di pejabat dia datang, di rumah dia datang. Begitu. Tak kira lah apa dia buatnya. Malang lah kalau ketika dia datang tu, orang tu tengah nari, tengah berjoget, deng 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 deng, that's the way I like it. I malang lah kalau dia betul ya. Dia datang lah. Datang rumah Yunus. Yunus tengah ngaji Quran. Alhamdulillah. Dia bukan ngaji Quran lah. Dia ngaji otak jirannya betul. Dia ngaji otak jirannya. Bukan otak jirannya ngaji dia. Dapat pahala tu. Didoakan oleh malaikat. Malaikat tu mendoa dia apa dia? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah pengampun yang amat mulia dan kamu seronok-seronok mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Kau dah seronok-seronok apa buat? Fa'fu anna. Ampunkanlah dosa. Dia cari pula lagi. Didoakan untuk Yunus. Cari pula lagi. Pergi rumah Cik Zul. Cik Zul pun tengah selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Bertemu dengan dia. Dia rumah Cik Zul ni. Jadi dapat pahala lagi tu. Cari lagi. Pergi rumah. Rumah siapa? Om Ainun.
Ainun pun begitu juga. Tengah haji Quran, tengah baca Yasin dan sebagainya. Dan didoakannya untuk mereka. Pergi pula rumah Haji Ibrahim. Haji Ibrahim tengah apa? Tengah nari. Tengah nari. That's the way I like it. Siap. Kalau tengah melakukan maksiat. Begitulah. Apa? Lailatul Qadar datang malam itu. Sampai subuh tau. Dia akan berada di setiap rumah yang ada dalam dunia ni, everywhere. Tak kira ada je dia. Di England ada, di Amerika ada, di Jepun ada, di Korea ada, di India ada. Dia akan datang semua sekali. Kalau dia sedang beribadat ketika itu, seronoklah dia, bahagialah dia lah, dapat bersama-sama dengan Lailatul Qadar ya. Sampai subuh. Bila subuh baru dia keluar daripada rumah tu. Dan dia kembali ke langit lah. Ya. Itu Lailatul Qadar. Siapa tak nak kenal? Jadi sentiasa lah kita menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Macam kita menunggu kedatangan Ramadan lah. Selalu kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang dah sampai Ramadan, doa lagi. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Sampaikanlah kami pada malam Qadar. Itu mudah-mudahan ya. Kita nak Lailatul Qadar. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, malaikat malam itu dia tak masuk dalam rumah yang ada 3 perkara. Rumah itu malaikat tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah itu anjing atau babi, tak ada. Anjing babi ataupun ada gambar anjing, gambar babi, tak ada. Ada patung anjing, patung babi, tak masuk dah. Tahu kan, di rumah tu ada tabung duit tu, gambar babi tu, tak masuk dah. Atau tempat minum arak, tak masuk dia. Kalau dalam rumah tu tempat orang-orang minum arak, takut arak dari situ, botol arak dari situ. Atau ada orang dalam itu pun berkerjanya minum arak aja, tak habis-habis. Itu yang kedua. Yang dalam rumah tu sentiasa berada dalam keadaan mabuk kerana minum arak yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah itu patung-patung. Patung-patung. Patung ni apa? Patung mainan kanak-kanak tak apa. Dan Doraemon tu tak apa, tenang-tenang, sepak-sepak, tak apa lagi boleh. Tak boleh. Patung daripada pakaian tak apa. Ini yang tak boleh ni, patung yang dimuliakan. Yunus baru lepas menang kilauan emas. Mula pertandingan nyanyi kilauan emas. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, dapat nombor 1. Dapat apa ni, patung tu. Patung tu letak dalam rumah. Letak dalam lemari. Biar orang lalu tengok patung tu tinggi. Yang itu yang haram, tak boleh. Patung mainan kanak-kanak tak apa. Ini patung-patung yang dimuliakan tak boleh. Dapat menang kilauan emas ke, menang dalam pertandingan apa, bola sepak ke, menang pertandingan apa, nyanyian ke, itu tak datang dia. Jadi kalau ada 3 perkara ni oleh kata datang. Tuan-tuan dan puan-puan, yang dia tak datang tu, malaikat mana yang tak datang tu? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat tak akan datang pada rumah yang ada 3 perkara tadi. Yang pertama, kalau ada dalam rumah itu orang bela anjing dan bela babi, ataupun ada gambar anjing, gambar babi,
Yang kedua, kalau ada orang dalam rumah tu sentiasa mabuk aja. Acik mabuk setiap malam aja. Aci buka pintu, Nana balik pukul 1. Tak masuk lagi malaikat tu. Karena dalam tu dia kerja minum arak aja. Dia yang ketiga, kalau ada patung-patung yang dari hiasan dalam rumah tu, tak masuk malaikat tu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena faham yang tak masuk tu apa? Yang tak masuk tu malaikat apa? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya, lantaklah kita lihat apa dalam tu. Faham dia masuklah. Itu apa? Malaikat apa? Malaikat maut. Dia ubuhlah apa dalam tu. Tangan dia datang dia. Kalau tidak, dia dia tetap ada situ dia. Malaikat maut dia tak kira, lantaklah. Simpan lebih takut-takut akak pun. Datang, dia datang. Tak ada siapa yang boleh menahannya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita bersedia dengan kedatangan Lailatul Qadar mulai dari malam ini. Kerana dia katakan itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan ni, sedia. Sentiasalah paling komannya. Jangan buat maksiat, itu aja paling komannya. Jangan buat maksiat. Buat kebajikan ya. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat kebaikan. Dapat keistimewaan dalam kehidupan itu. Bertumbuh dengan Lailatul Qadar. Bila dapat dengan Lailatul Qadar, kita dapat pahala berapa lama? 83 tahun punya pahala. Nak ke tak nak? Tak diam lagi. Nak ke tak nak? Sampai tak nak angkat tangan. 83 tahun punya pahala. Jadi kita kena bersedia dengan kedatangan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bersedia bermula dengan malam ini. Paling komannya tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat dosa dah. Jangan buat dosa ke. Tapi kalau boleh bangun malam ni baca Quran, wirid, tahlil, selawat, zikir dan sebagainya. Itu yang lebih baik ya. Dapat pahala 1000 bulan punya pahala. Jadi kita bersedialah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar yang memberi kita pahala 1000 bulan punya pahala ya. Rasanya cukup sekali itu ya. Patutnya terkira ni 20 minit lagi. Ini dah lebih setengah jam dah. Baik, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Kalau tak ada, sekianlah dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.